Mari. Ya, nak apa? Sophie nak minta sesuatu boleh tak? Minta je lah. You nak apa? Sophie nak pergi Melaka hari ni. Boleh tak? Pergi je lah. Tapi Melaka je. Kita kan kaya. Pergi lah LA ke Mexico. Alah, Sophie nak pergi Melaka je. Yelah. You nak berapa? Nanti mana bagi? 200? Ish, sikit sangat. I bagi you 10,000, okay? Okay. Pergi elok-elok tau. Terima kasih, Mami. Ya. Ish. Hello? Ha. Ya, projek kita kat Shah Alam tu. Dah mana nampak? Mana ada, biasa je ni. Daripada kau termenung kan? Jom kita buat TikTok ni nak? Ish, tak nak lah. Mana lah. Alah, jomlah. TikTok ni tengah trend sekarang. Tak apa. Jom. Ish. Siapa perempuan tu? Dah lah cantik. Baik pula tu. Terima kasih. Sama-sama. Jaga-jaga tau. Ya, terima kasih. Wih, lama lah. Tak boleh jadi ni. Tak nak aku kena dapatkan kontak dia juga. Aku tak boleh lepaskan peluang ni. Aku kena tanya dia, single ke tak dia ni? Lawa gila. Makan punya layan. Tak tambah. Lighting. Lipstick aku macam tak ada je. Nak touch up kak? Apa yang kena kau ni? Okay. Cantiknya. Cantik macam awak. Kak, jom masuk tengok. Macam-macam ada. Kak pergi sini ke? Saya nak minta tolong sikit lah. Boleh tolong bagi surat ni kat baju merah tu. Ni surat dia. Okey, boleh? Okay, terima kasih kak. Kak. Ni ada orang bagi surat untuk akak. Terima kasih. Cepat lalu. Hai awak, nak kena boleh? Siapa tu? Tahu. Laki yang selalu stalk kau tu kau ni. Ish, mana dia tak baik lah. Tak ajarlah. Aku rasa dia tu orang jahat ke? Tak cuba, mana tahu lagi dia jahat ke tak. Kata kau ni nampak kau. Mana ada ke? Macam lebat lah. Ya weh. Lalang tu kan? Aku nak call lah. Ikut lah Pi. Hello? Salam. Nak kenal? Boleh? Jumpa? Okey. Boleh. Baik. Salam.
Nama saya Haziq. Sofia. Cakaplah. Awak dah lama ke tunggu? Baru je. Terima kasihlah sebab sudi berkenalan dengan saya. Saya harap ini merupakan permulaan bagi kisah cerita kita. InsyaAllah. Jom jalan-jalan. Jom. Bertukar pandangan, senyum-senyum tipis beralung di bibir, kita masing-masing berlagu. Duduk jauh ni rindu pula. Nak juga jumpa hari-hari. Nak tak nak, aku kena cari kerja untuk tambah duit ni. Baru boleh dapat cepat hadakan dia. Terima kasih. Minum-minum. Terima kasih Mami. Belanja. Ya, ni makan-makan. Sedapnya. You nak tahu tak kenapa Mami bawa you datang sini? Kenapa weh? Ni, jantan ni siapa? Diorang kawan je Mi. Kawan macam ni? Kamu jangan tipu Mami Kamu kawan orang miskin kan? Macam mana Mami tahu dia miskin? Kamu tak tahu ke Mami dah pasang 2 bodyguard ikut kamu pergi mana-mana? Oh benda Mami ni. Ingat orang budak kecil ke? Ya, memang kamu kecil. Kamu tak dikahwin orang miskin Kita ni orang kaya. Jijik lah Mami tengok you ni. Oh my god. Jangan couple dengan dia Kaya miskin tak habis-habis. Memang betul. Memang Mami nak orang kaya je kahwin dengan kamu. Tak sama level dengan kita. Ish, budak ni degil lah. Mami dah bawa you makan sedap-sedap tau. Dah lah. Malas Mami nak makan. Nak pergi mana? Tak belah di sini. Tak comot. Mami. Ayah tahu you nak cakap pasal jantan tu kan? Tak lah Mami. Sampai bila kita nak macam ni? Apa yang dah ada? Sampai bila-bila takkan berakhir selagi you tak putus dengan jantan miskin tu. Tak lah Mami. Sebelum ni saya dengar semua cakap Mami. Ya. Jadi apa tak dengar? So you anak I bagi you kekayaan, okay? Tapi kali ni Sophie dah besar. Sophie boleh buat keputusan. So what? Tak ada. You dengar cakap I tetap dengan pilihan I. Oh my god. Nak pergi mana? Masa lah cakap dengan Mami ni. You dah pandai dalam cakap Mami sekarang. Sofia! Mana kursi ni? Jari kak? Ya. Cepat sikit kursi I. Nanti saya bawa kursi Oh my god. Ya? You bukan mak si miskin tu ke? Oh my god. Oh jadi awak lah mak perempuan tu. Ya memang I. Jangan bagi anak I kahwin dengan anak you, okay? Itu kehidupan diorang. Kenapa kita nak kena masuk campur? Kita ni orang tua patutnya sokong je lah apa yang keputusan yang diorang buat. Tu anak I bagi kekayaan kat dia. So you ni jangan masuk campur sangat, okay? Awak rasa kekayaan tu boleh buat anak awak bahagia? Memang pun. Oh my god, you tu miskin mana tahu apa-apa. Zaman sekarang dah moden lah. Modern, so what? I don't care, okay? I tak nak bagi you kahwin dengan anak dia. No matter what. You je, bye.
Ni saya dah bawa makan untuk mak ni. Mak duduk dah makan rehat dulu. Mak nak tanya sikit. Ya mak. Betul ke keputusan awak nak kahwin dengan Sophie tu? Ya mak. Saya dah janji dengan dia mak. Mak rasa tak payahlah batalkanlah niat awak tu. Kenapa mak? Kita tak selevel dengan diorang. Selevel. Kita nak kahwin ni niat ikhlas mak. Rezeki Allah yang bagi. Ikut awak lah. Mak tak tahu dah nak cakap macam mana. Saya harapkan doa mak je mak. Mami, ni Sophie dah gosok dah baju ni. Tak payah. Mami suruh bibik je. Mami. Jomlah pergi breakfast. Sibuk dah you ni. Breakfast apa benda ni? Jomlah Mami, kita dah lama tak breakfast. No. Paling bila lah Mami nak sisihkan macam ni. Mami, Ya. Apa? katalah macam ni. Sampai bila kita nak macam ni, Mami? Sebenarnya Mami pun fikir juga pasal betul. Kesian juga kat kamu kan. Sophie minta maaf kalau selama ni Sophie ada buat terasa hati kat Mami. Yelah, tak apalah. Lupakan aja. Ni Sophie ada nak tunjuk benda tau. Mami dah akak dah. Kamu kalau datang, mesti ada benda. Kenapa? Nak tunjuk apa? Sophie nak tunjuk usaha Haziq. Ni. Haziq. Tengok sikit. Oh, banyak juga dia kumpul. Untuk apa ni? Inilah bukti dia nak kahwin dengan Sophie. Dia tak main-main ni. Nampak gayanya tak semestinya kekayaan tu penting kan. Tak sangka dia berusaha macam ni sekali nak dapatkan kamu. Yelah. Sophie yakin Sophie tak salah pilih orang. Yelah. Sebenarnya kamu nak tahu tak kenapa Mami tak bagi kamu kahwin dengan orang miskin? Kenapa Mami? Sebab dulu sebenarnya Mami miskin. Suami si Zubaidah tu kekasih Mami. Tapi sebabkan Mami miskin, dia pun tak nak terima Mami. Dia berkata Mami tak layak dengan orang kaya. Tapi sekarang tengoklah, Mami berusaha bina semua kekayaan ni supaya kamu tak akan rasa miskin macam Mami. Tapi tak apalah, Mami nampak usaha Haziq tu. Kecil betul dunia ni kan Mami? Itulah macam mana. Tak apa Mami, itu kisah lama. Sekarang Sophie yakin Sophie dapat bahagia dengan dia. Dia Mami restu hubungan kamu dengan dia. Terima kasih Mami. Ya, anak Mami kan. Kat sini. Cantik lah. Bye ni. Ya. Tak ada saya. Dia nak turun lah. Ya. Awak. Sudahkah awak menjadi isteri saya yang sah? Sumpahlah. Ya, saya nak awak jadi isteri saya. hati meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu